Alright, ada yang tanya tayar ori kilang cornering macam mana kan. Okay, tayar dia pakai tayar IRC. Belakang 140, depan 110 ke. Macam tu ada lebih kurang. Okay, so tayar ni bagi aku not bad. Not bad untuk korang buat harian, untuk tak aggressive riding, sangat okay. Aku dah pernah bawa motor ni pergi Genting, memang okay. Cukup lah sebab aku memang motor MVX ni aku bawa santai-santai je. Okay, ni motor member aku lah, sama je lah. MVX ni memang aku bawa santai-santai je, tak laju sangat, okay. Cuma kalau korang memang aggressive riding, nak main corner, maybe kena tukar lah. Sebab biasanya skuter ni kita tak ada lah corner agresif sangat. Tapi untuk buat daily memang bagus. Hujan kalau korang bawa slow tak ada masalah. Tapi mileage aku baru je 1000 km, tak boleh nak nilai lebih lagi. So nanti maybe lah, InsyaAllah dah 4000 ke 3000 mileage ke, aku akan pakai tayar standard ni sampai tayar dia dah rasa kurang grip. Tu aku akan update lagi lah. So kau boleh follow aku, okay?